Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Bantuan MY, saluran yang menyampaikan info sahih, ringkas dan tepat berkaitan bantuan kerajaan untuk rakyat Malaysia. Hari ini kami akan jelaskan satu perkara penting berkaitan sumbangan asas rahmah atau SARA 2026, khususnya mengapa ada penerima yang akan menerima jumlah keseluruhan lebih rendah daripada yang tertera dalam jadual rasmi. Perkara ini sering terlepas pandang, namun sangat penting untuk difahami supaya tidak timbul salah faham apabila bayaran mula diterima nanti. Untuk makluman, pembayaran SARA 2026 dijadualkan bermula pada bulan Januari 2026 dan akan diteruskan secara bulanan sehingga Disember 2026 tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Namun begitu, tidak semua penerima akan menerima bayaran penuh selama 12 bulan. Persoalannya, kenapa perkara ini boleh berlaku? Jawapannya berkait rapat dengan status kelulusan STR 2026. Berdasarkan maklumat rasmi dalam soalan lazim yang dikeluarkan, hanya pemohon STR 2026 yang berstatus lulus dan disahkan dalam data miskin atau miskin tegar melalui sistem e-KASih layak menerima SARA 2026 dengan kadar antara RM100-200 sebulan selama tempoh maksimum 12 bulan. Manakala bagi pemohon STR 2026 berstatus lulus kategori isi rumah, bujang dan warga emas berpasangan selain e-KASih, kadar SARA adalah antara RM50 hingga RM100 sebulan juga sehingga Disember 2026. Jika dilihat pada jadual kelayakan, kategori isi rumah dalam data e-KASih miskin atau miskin tegar menerima RM200 sebulan dengan jumlah tahunan RM2,400. Isi rumah bukan e-KASih pula menerima RM100 sebulan menjadikan jumlah keseluruhan RM1,200. Bagi kategori warga emas berpasangan dalam data e-KASih, bayaran adalah RM150 sebulan dengan jumlah RM1,800 setahun, manakala bukan e-KASih menerima RM50 sebulan atau RM600 setahun. Untuk bujang berumur 21 hingga 59 tahun, mereka dalam data e-KASih menerima RM100 sebulan, manakala bukan e-KASih menerima RM50 sebulan. Namun di bahagian bawah jadual tersebut terdapat satu nota penting yang sering terlepas pandang. Jumlah kelayakan SARA 2026 adalah tertakluk kepada tarikh kelulusan STR 2026. Ini bermaksud bayaran SARA hanya bermula pada bulan STR anda diluluskan, bukan secara automatik dari Januari jika kelulusan berlaku lewat. Sebagai contoh, jika STR 2026 anda tidak lulus pada fasa pertama dan hanya diluluskan pada fasa kedua, maka bayaran SARA bagi bulan Januari tidak akan dibayar. Jika kelulusan berlaku lebih lewat, seperti pada fasa ketiga dan fasa tersebut dibuat sekitar bulan Jun, maka anda akan terlepas bayaran bagi bulan Januari hingga Mei. Dalam situasi ini, SARA hanya akan dibayar bermula dari bulan Jun sehingga Disember 2026, menyebabkan jumlah keseluruhan yang diterima menjadi lebih rendah daripada jadual asal. Kesimpulannya, lebih lewat STR 2026 diluluskan, lebih sedikit bulan SARA yang akan diterima. Perlu diingat, SARA 2026 tidak mempunyai permohonan berasingan. Kelayakan adalah automatik berdasarkan kelulusan STR 2026. Buat masa ini, status kelayakan SARA 2026 masih belum dipaparkan dalam sistem dan tarikh tepat bayaran bulan Januari juga belum diumumkan secara rasmi. Namun berdasarkan pola tahun sebelumnya, bayaran berkemungkinan dimasukkan pada pertengahan atau hujung bulan Januari bergantung kepada proses kelulusan STR fasa pertama. Nasihat kami, pastikan makluman STR 2026 anda sentiasa dikemas kini dan berstatus lulus seawal mungkin bagi mengelakkan pengurangan bayaran SARA. Kami di Bantuan MY akan terus memantau dan mengemas kini maklumat rasmi sebaik sahaja pengumuman dibuat.